Assalamualaikum. Okey, so semalam saya ada profit sikit, tak banyak, lebih kurang 4,723 USD bersamaan dengan 17,000 lebih duit Malaysia lah. Okey, so hari ni buat pertama kalinya dalam sejarah saya nak tukar warna kereta Lamborghini ni sebab ada manusia yang komen, dia cakap saya punya kereta ni warna macam perempuan. Betul ke tak betul? Saya rasa macam sedih sikit lah, macam tertusuk dalam jantung saya ni. So, bila dia dah cakap macam tu, nak tak nak, saya akan tukar warna yang baru. So, kalau korang nak tahu warna apa, jom follow saya, tukar warna kereta ni. Saya akan hantar dekat kedai yang saya selalu pergi juga. Kalau korang nak tahu kedai mana, biasanya kereta-kereta saya yang ada-ada ni, saya selalu hantar kat kedai dia. So, kalau korang nak tahu warna apa, jom follow saya. Jangan lupa follow, komen, subscribe, segala button yang ada korang tekan. Lepas tu korang komen warna apa yang cantik. Dan nanti kalau dah tukar, kalau tekan-tekan tak cantik pun bagi tahu juga. Let's go. Okay, so inilah kedai dia. Ni owner. Nama apa? Max kan? Max. So kalau korang nak datang kedai ni buka sampai pukul berapa? Sampai tengah malam. Sampai tengah malam guys. Kalau korang nak picit dia satu hari, korang try berak dengan dia. So Max stiker supply dekat Puchong. So kalau korang nak datang, korang boleh datang dekat sini lah. So ada banyak warna, macam-macam kereta performance ada, kereta Tesla pun ada bos kan? Ya, ada. Kereta klasik pun ada. Ni kereta klasik pun ada. So, nak tahu warna apa? Kejap lagi. Tiga hari lagi mau polish juga. 3 hari dia dengar, 3 hari ya. Kalau tak siap 3 hari, kita serang kedai dia. Okay, so itu sahaja. Kalau korang nak tahu saya buat warna apa, buat warna ni ke, buat warna asal kereta saya balik ke, korang boleh komen dekat bawah. Komen dan repost. Dah banyak repost, cukup 1000 repost, baru saya akan buat next video dan saya akan tunjukkan warna apa yang saya buat. So itu sahaja untuk vlog kali ini. Assalamualaikum.